Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke tutorial kita yang kedua, iaitu tutorial untuk mencipta folder utama sistem kita. Okey, baik. So, ini adalah satu tutorial yang sangat-sangat ringkas. So, kita buat secepat yang mungkin dan sesenang yang mungkin. Okey, baik. Untuk membolehkan kita punya file-file PHP di-run ataupun dilaksanakan ataupun dibuka pada browser kita nanti, maka kita kena letakkan semua file-file PHP kita tu ke dalam satu folder project. Dan folder project tu mestilah berada pada lokasi yang tertentu. Dia tak boleh duduk di tempat-tempat yang sebarang-sebarang, orang kata. Dia mesti duduk dalam satu folder khas. Okey, baik. So, macam mana nak cipta folder khas tu? So, bagi pengguna XAMPP, okey, bagi pengguna XAMPP, folder project kita hendaklah dicipta di dalam folder htdocs. So, macam mana nak kesan folder htdocs kita tu? So, senang saja. Macam biasa, kita type kat sini XAMPP control panel. Ingat XAMPP control panel. Okey, dia akan keluar paparan panel macam ni. So, kalau kita tengok dekat sini, kita dapat tahu bahawa XAMPP kita diinstal di directory yang ini. C/XAMPP. Okey, so ini adalah lokasi di mana XAMPP kita diinstal. So kalau kita buka pada ni, kita pergi kepada C dan kita akan jumpa XAMPP. So di dalam folder XAMPP itulah akan ada folder htdocs. So apa-apa pun refer kepada XAMPP installation directory. So kalau kamu letak kat tempat lain, then bila kamu try, benda tu tak akan keluar. Okey, ingat semua benda tu mesti disimpan dalam folder htdocs. Okey. Cara paling mudah kita nak buka folder htdocs adalah dengan cara kita tekan butang Explorer ni. So bila kita tekan butang Explorer, dia akan pergi kepada folder XAMPP yang sedang aktif. Nampak Tekan butang Explorer, dia akan pergi kepada butang XAMPP, folder XAMPP yang sedang aktif. Kemudian cari folder htdocs. Mana folder htdocs? Kita jumpa folder htdocs. Buka folder htdocs ni. Okey, selepas kita buka folder htdocs, kita pun buat apa? Kita pun cipta folder yang baru. Klik kanan, new folder. So letaklah nama folder project kita, Tempah Makanan. Okey, nama folder sama seperti nama database, tidak boleh ada jarak. Kalau boleh, elakkan ada jarak. Nak lagi senang, letak saja nama kamu. Senang, contoh nama Amir. Settle. Senang. Tak ada isu apa-apa. Okey? So, settle So, kita dah cipta folder project kita, iaitu Tempah Makanan. Kalau kamu nak guna nama kamu pun boleh. Lagi senang. Okey. Step kedua. Buka folder Tempah Makanan tu. Kemudian dia kata apa? Cipta satu folder baru yang bernama Gambar. Okey, so cipta folder baru yang bernama Gambar. Okey, selesai. Step ini dah selesai. Kemudian step seterusnya, jika anda memerlukan gambar asas makanan dan banner, anda boleh mendownload gambar menu di link yang diberikan. Okey, jom kita buka link yang diberikan. Okey, dah siap folder gambar. Kita download contoh sampel gambar yang ada pada link yang telah saya sediakan. Okey, buka kita punya ni. Okey, kita type dan kita download dia punya sampel gambar. Okey, ada. So kita pun download. Okey, dah siap download. Okey, kita dah siap dah download kita punya folder gambar. Kemudian buka folder gambar di htdocs kita tu. Okey, buka folder gambar di htdocs dan masukkan gambar-gambar yang kita dah download tadi tu. Okey, masukkan gambar-gambar yang telah kita download tadi tu. Okey, selesai. So, macam mana kita nak test kita punya folder project kita ni sama ada dah jadi ke belum? Caranya senang saja. Start dulu Apache dengan MySQL. Okey, kemudian kita type di sini localhost / okey, apa nama projek kita? Tempah Makanan. Tempah Makanan. So, kalau dia keluar gambar bentuk macam ini, bermaksud
folder projek kita dah berjaya dihasilkan. So kita boleh pergi step yang berikutnya. Tapi kalau kita buat macam ni, tiba-tiba keluar not found. Okey, maksudnya folder projek kita tu dah gagal untuk dicipta. So kita kena follow balik step pertama tadi, cari dekat mana lokasi htdocs yang betulnya, kemudian buat folder tempah makanan, kemudian buat folder gambar, download dan masukkan semula benda yang kita dah dapat tu tadi tu, yang kita dah download tadi tu. So itu saja saya rasa perkongsian untuk cipta folder projek. So dijumpa lagi di tutorial yang ketiga insya-Allah. Assalamualaikum, bye bye, terima kasih.